Laki banyak bersabar, perempuan bersyukur, rumah tangga bahagia. Tapi kenapa setengah lelaki susah betul nak bersabar tu? Adakah masalah lelaki tu yang susah nak bersabar ataupun masalah perempuan tu? Okay, bagi saya first kali sebenarnya lelaki kena bersabar dan bersyukur, perempuan pun kena bersabar dan bersyukur. Dua-dua kena. Tapi berbalik pada soalan, kenapa lelaki yang selalu disebut-sebut perlu bersabar? Sebab sifat wanita ni dia kurang bersyukur. Dan Nabi SAW sendiri kata antara punca ramai wanita masuk neraka ialah tidak bersyukur dengan suami. Dan Nabi SAW pernah cerita tentang sifat wanita yang dia punya suami dah buat macam-macam kebaikan untuk dia, tiba-tiba suami tu buat satu keburukan, wanita tersebut terus melupakan segala kebaikan suami tersebut dan hanya memandang keburukan tu. Itu sifat wanita secara umum yang Nabi SAW bagi amaran untuk tidak jadi macam itu. Sebab perangai perempuan macam itulah suami perlu lebih bersabar dalam mendidik mereka. Kadang-kadang isteri kita merajuk, kadang-kadang kita dah bagi isteri rasa tak cukup. Semua tu kita perlu didik dengan penuh kesabaran. Sangat penting. Rumah tangga yang hebat ataupun suami yang hebat ialah suami yang boleh mengawal emosinya. Faham? Sebab kita tahu perempuan adalah memang makhluk yang sangat beremosi. Tapi itu bukan keburukan. Bila kita sebut perempuan ni makhluk yang emosi, benda tu bukan keburukan. Disebabkan mereka beremosi lah, mereka boleh sanggup korbankan masa malam mereka untuk jaga anak yang sedang menangis. Sebab emosi daripada anak tu kuat. Betul tak? Tapi kita perlu bersabar dengan emosi-emosi mereka yang mungkin terlajak, terlebih dan sebagainya. Sebab itulah lelaki perlu lebih banyak bersabar. Wanita pula kena lebih banyak bersyukur dengan pemberian suami. Kadang-kadang suami dah bagi cukup, cuma kita nak lebih. Sebab kita bandingkan dengan orang lain yang dapat mungkin lebih daripada benda asas. Sedangkan boleh makan, ada tempat tinggal, ada pakaian, cukup lah. Tapi kalau yang sampai kes semua benda dia yang buat, contohnya memang nafkah literally isteri yang buat, hanya menanggung biawak hidup. So perempuan yang sebegitu ada 3 pilihan. Kalau perempuan-perempuan yang dapat suami yang tak function, yang tak provider, yang biawak hidup, semua benda isteri yang kena tanggung, bil air rumah, makanan, pakaian, anak-anak punya pendidikan, semua isteri yang buat. Isteri tersebut ada 3 pilihan. Pertama, dia boleh pilih untuk sabar dan mentaati suami tersebut. Kedua, dia boleh pilih untuk sabar, taat, tapi semua benda tu dianggap hutang. Maknanya ketika berlaku perceraian misalnya, dia boleh tuntut segala hutang-hutang nafkah yang sepatutnya suami dia bagi, tapi isteri dia yang provide, dia boleh tuntut balik semua tu as hutang. Faham ke? Yang ketiga, tuntut cerai lah. So ada 3 pilihan lah. Kalau sanggup bersabar, silakan. Kalau boleh bersabar tapi masih nak hak, anggap semua benda tu as hutang dan tuntut bila perlu. Kalau tak tahan, bercerai dengan cara yang baik. Tak perlu nak buka aib sesiapa kat media sosial. Baik.